Makcik Nida berada di Alor-Setak. Alor-Setak ni dah terkenal dengan jelapang padi kan. Orang tengoklah ni. Tapi padi dah dituai. Tinggal kawasan lapang macam ni. Penuh dengan burung-burung bangau. Bangau, oh bangau, kenapa engkau tak lari? Sebab banyak cacing lah tu. Dia nak makan, dia cari makanan dia. Ya Allah, bahagia betul lah. Berterbangan. Rumah-rumah orang pun ada kat tepi-tepi sawah bendang ni aja. Memang seronok lah. Lepas tu, sebelum sampai ke bendang tu, dia ada tali air. Macam ni lah tali air tu. Ada jambatan. Ada parit. Dalam parit ni, kalau orang lihat betul-betul lama-lama macam Makcik Nida berada dekat tepi ni, dia ada anak ikan. Anak ikan ke mak ikan semua ada meloncat-loncat. Nampak? Tu dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Memang seronok lah. Rasanya kalau kita bawa joran tu, mengena sajalah. Patutlah orang sebelah utara Kedah ni, dia pandai buat ikan perkasam. Ikan sungai banyak. Bukan sungai ni, ikan parit. Ikan sawah lah. Ikan sawah, ikan puyuh, ikan sepat. Memang cukup banyak awak. Kalau padi tengah masak menguning ni lagi cantik kan. Cik Nida nak tunjuk fokus pada burung-burung bangau ni lah. Cantik sangat. Tapi dia dah bercorak batik-batik. Dah kena air selut. Sepatutnya bangau warna putih kan. Tu dia. Besar-besar. Tapi tak ada siapa nak tangkap burung bangau ni kan. Burung bangau ni bulu saja besar kot. Dia tak boleh dimakan ke apa tak tahulah. Burung bangau tu boleh makan. Yang kita manusia ni tak boleh makan dia kot. Tapi besar-besar badannya. Geram tengoknya. Okeylah, Cik Nida nak pergi cari makanan pula. Makanannya enak-enak di negeri Kedah ni. Di Alor-Setak ni, Cik Nida tak akan lepas peluang menikmati makanan yang enak-enak di negeri ini.